Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Nur Afifah, wartawan TVPSS. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan Majlis Apresiasi Kecemerlangan tahun 2025. Objektif program ini adalah untuk meraihkan dan menghargai jasa guru-guru, pelajar-pelajar serta warga SMART dalam menaikkan lagi nama sekolah. Boleh anda kenalkan diri? Nama saya Nurul Iman Akilah. Baiklah. Apakah perasaan Iman setelah setelah tahu yang Iman ini tokoh telah olahragawati? jadi tokoh? Hari ini saya rasa sangat gembira kerana guru telah pilih saya menjadi tokoh pada hari ini. Baiklah. Apa cabaran yang Iman lalui? Apa cabaran yang Iman sudah lalui? Apa cabaran? Cabaran saya ialah saya terpaksa berlatih tiap-tiap hari untuk mencapai kejayaan hingga ke hari ini. Baiklah. Terima kasih Iman. Terima kasih. Beralih pula kepada tokoh Sasya. Boleh saudari perkenalkan diri? Nama saya Nur Hidayah binti Zainuddin. Saya merupakan pelajar dari IMA Ibn Sina dan mengambil bahagian di aliran sains ini. Baiklah. Apa perasaan saudari setelah dinobatkan sebagai tokoh Sasya pada tahun ini? Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi memilih saya sebagai tokoh Sasya. Saya berharap saya dapat menjadi contoh yang terbaik kepada pelajar-pelajar SMART dan saya berharap juga agar pelajar SMART terus menunjukkan sasar yang terpuji kepada semua orang. Baiklah, akak saudari merupakan calon SPM tahun ini, betul? Ya. Tadi lepas kes tulan mikir tentang Sarah Khairina yang telah membuka mata orang ramai tentang isu tekanan dan kesejahteraan pelajar, bagaimana pula dengan akak? Bagaimana saudari menguruskan tekanan dan juga cabaran dalam menghadapi titian ke SPM? Bagi saya, memang kita orang sebagai calon SPM banyak hadapi stres dan tekanan hadapi stres kita orang dipercepatkan. Jadi banyaklah langkah kita orang buat supaya kita orang dapat tangani stres tu. So sebagai contohnya, kalau kata tidak ada masalah, jangan pendam. Kita boleh jumpa dengan guru kelas ataupun guru kaunseling. Ataupun nak lagi selesa, boleh jumpa dengan kawan sendiri. Kawan kita rapat, kita boleh luahkan perasaan kita dekat dia. Selain itu juga, kalau macam ada soalan yang kita tak faham, kita boleh terus tanya cikgu. Jangan simpan-simpan soalan tu. Kalau nak sampai bila-bila pun kita takkan faham. So boleh je terus tanya cikgu supaya soalan tu kita boleh fahamkan. Baiklah, terima kasih saudari Hidayah. Ini saya bersama dengan seorang bekas pelajar SMART yang telah meraih keputusan cemerlang dalam SPMC 2024. Boleh saudari perkenalkan diri sedikit? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nidya Akademi Mahasiswa. Boleh dikatakan sebagai bekas pelajar SPM tahun depan dan saya sekarang berada di College Kelas Pula. Baik. Boleh saudari ceritakan tips atau motivasi yang menjadi pegangan saudari ketika menghadapi SPM? Tips saya satu je, iaitu rapatkan hubungan dengan 3 orang ni, ibu bapa dan pastinya Tuhan kita Allah dan juga rakan-rakan. Saya duduk di asrama, jadi saya lebih banyak luangkan masa dengan rakan-rakan dan itu adalah salah satu benefit untuk saya belajar bersama-sama. Dan saya rasa cara saya untuk faham dengan lebih detail ialah saya terangkan dengan kawan-kawan saya. Sebagai contoh sejarah, kita tak boleh hadam seorang-seorang, jadi kita kena bercerita. So itu adalah salah satu tips saya untuk sejarah. So dan lagi satu, saya rasa awak semua kena
buat trial SPM. Memang it was worth it lah kalau dapat. Taklah, akhir sekali. Apakah pesanan saudari untuk batch 08 yang akan menduduki SPM tidak lama lagi? Okay, untuk batch 08 adik-adik saya, saya nak bagi tips lah. Korang memang kena berusaha. Hard work paid off. Pernah dengar kan? So, kalau korang buat betul-betul, korang tak akan menyesal. Jangan repeat, just keep on going. Dan yang penting sekali untuk adik-adik asrama saya, sebab saya duduk asrama 5 tahun, buatlah memori yang indah kerana sekarang ni pun saya rindu kawan-kawan saya dekat asrama. Jadi, buatlah memori yang indah. Baiklah, terima kasih saudari. Sekian saya melaporkan dari SMK Abdul Rahman Talib. Sekian, terima kasih.